Kerajaan dulu lantang melaungkan kebebasan bersuara. Ini pula guna mahkamah untuk tutup mulut dan polis untuk suasasat. Dua pemimpin wanita muda, Wong Siew Man dan YB Amira, telah dipanggil oleh polis untuk dirakam kenyataan hanya kerana mereka mengkritik kerajaan. Dan semalam, kerajaan yang kononnya paling hebat, paling bersejarah tengah mengarahkan MCMC mengambil tindakan luar biasa, memfailkan saman ke mahkamah terhadap platform media sosial hanya kerana Telegram mendedahkan terlalu banyak rahsia kerajaan. Kalau anda pernah baca edisi siasat atau edisi khas, anda pasti tahu banyak benda yang kerajaan sebenarnya tak mau anda tahu. Saya tak mau cakap lebih, nanti akaun saya pun kena sekat. Dulu, lawan reformasi, hak bebas bersuara. Kini dah reformati ke? Kerajaan tak patut takut pada rakyat. Sekarang bukan saja para video sekat akaun, tapi siap mohon injeksi dari Mahkamah Tinggi untuk larang siaran semula. Rakyat cuma nak bertanya. Kerajaan pula guna kuasa negara untuk tutupkan mulut rakyat. Sebuah kerajaan yang yakin tidak takut pada persoalan rakyat dan seorang reformis sejati tidak akan berubah menjadi diktator.